Guys, so sempena National Holiday kita nak pergi ke EU sama-sama backpackers. Okay, kita dalam perjalanan ke Masjid EU. Kita tahu apa ada kat sana. Jom tengok. Tengok guys, masjid dia ada security. Hai guys, kita EU masjid. Kita ada banyak makanan muslim. Ada kambing, macam banyak sini. Semua muslim kan. Alhamdulillah. Xinjiang. Tengok masjid dia control lah. Ada guard dekat situ sebelum masuk. Kena simpan lagi. Dia beri simpan lagi. Bagus betul. Ada betul dia jaga guys. Kita ni masjid EU. Diberi air. Sekarang kita ada di masjid. Masjid ni kan dia punya struktur bangunan. Kalau boleh tengok line kat bawah ni. Dia kiblat dia memang ikut ke sana. Special sikit lah. Kat sini apa difahamkan orang-orang dia semua berlainan negara. Ada muka yang berbeza-beza tapi semuanya alhamdulillah Islam. Delima dia letak 120 yuan. 120. Okay, tadi kita dari hotel. Tadi kita nak pergi Shanting Night Market. Jom, let's go. Kita naik ramai-ramai motor. Okay, kita dah tiba di Shanting Road Night Market. Sini bukannya barang-barang tempatan diorang dia ada, tapi diorang ada juga barang-barang kopi ori macam iPhone. Tak boleh nak ambil video secara terbuka kat sini. New Balloon, bukan New Balloon, New Balloon. New Balloon ni? Bukan New Balloon. Sekarang kita kat mana? Shanting Road Night Market. Oh, bukan Wakil Cik Ye? Macam Cik Ye. Ayolah, macam apa Cik Alam boleh juga. Betul Cik Alam. Right. Tahan atas sini. Tahan. Nampak? Memang ramai gila kat sini. Memang sempit. Lalu pun tak boleh nak awak. Kau tengok damage hari ni. Damage hari ni. Shopping memang sini. Wawancara. So kita baru je habis berjalan di Shanting Night Market. So tengok kawan-kawan beli Hublot. Oh, jam dia 88,000. Ada set eh. Tinggal lah.
Sekarang kita kat mana ni? Berjalan kita perkenal shawarma pula. Shawarma. Okay, next kita berada di Night Market Qingkou. Kita tengok apa ada kat sini. Ada kasut, baju. Kat sini pun ada mainan juga. Acap. Lego. Lego. Pasar tadi yang mula-mula canting tadi rasanya lagi best daripada dekat sini. So sini macam kurang sikit lah. Sebenarnya panjang lagi, pasar ni memang besar gila. Tapi kebanyakannya benda yang sama jugalah. So memang puas lah jalan malam-malam kat sini. Okay guys, see you in the next video. So thank you.